Hai semua, so hari ni I nak share dengan korang semua 5 cara memanjakan rambut dengan cepat dan alami. Okey, yang pertama, korang boleh shampoo rambut korang, iaitu jangan terlalu kerap 3 atau 4 kali sahaja seminggu. Korang juga boleh shampoo rambut korang menggunakan shower gel Icon Lily Aromatherapy. Okey, memang selamat digunakan. Okey, yang kedua, korang boleh picit kepala korang sebelum tidur. Macam ni, korang jangan ikat rambut, korang buka dulu ikatan rambut korang, dan korang kedepankan semua rambut korang, dan korang picit secara slow, secara membulat kat kepala korang selama 10 hingga 15 minit. Okey, yang ketiga, sikat rambut dengan betul sebelum tidur. Okey, sikat rambut tu contohnya, pastikan korang pun guna sikat yang betul. Saya faham banyak jenis sikat di luar sana, tapi pilih sikat yang betul sebab kenapa perlu sikat rambut sebelum tidur? Sebab rambut kita ni cepat tumbuh di waktu malam. So, tu pentingnya jangan ikat rambut sebelum tidur dan sikat rambut sebelum tidur. Okey, yang keempat, pakai conditioner rambut. Okey, sebabnya conditioner rambut ni membekalkan protein untuk rambut kita. So, rambut kita akan lebih nampak sihat dan bersinar. Yang terakhir pula, iaitu yang kelima, jangan lupa gunakan hair tonic setiap hari di akar rambut kita ni, supaya ianya sebagai booster untuk rambut kita, and dia dapat kuatkan akar rambut kita and mempercepatkan lagi pertumbuhan rambut kita. So, selamat mencuba.